Satu lagi hari kelam menyelubungi bumi Gaza. Tentera penjajah Israel meneruskan kempen pengeboman menyeluruh ke atas beberapa kawasan di semenanjung Gaza, mengakibatkan lebih banyak korban jiwa dan kemusnahan infrastruktur awam. Di selatan Gaza, artileri Israel menyasarkan kawasan Abasan Al-Kabira di timur Khan Yunis, mengakibatkan beberapa orang awam cedera. Serangan berasingan turut berlaku di Keizan Al-Najjar, dengan sebuah rumah kediaman dibedil dan menyebabkan kecederaan tambahan. Di tengah Gaza, seorang rakyat Palestin dilaporkan terbunuh selepas satu serangan menyasarkan individu berhampiran Masjid Besar Al-Baraj. Jet pejuang Israel juga telah melancarkan serangan udara ke atas Deir al-Balah. Di timur bandar Gaza, kawasan perumahan terus menjadi sasaran bedilan artileri. Tentera Israel turut dilaporkan menjalankan operasi perobohan rumah di lokasi tersebut. Serangan udara dan dron turut menyasarkan kawasan penempatan pelarian. Di Khan Yunis Selatan, beberapa kecederaan dilaporkan akibat pengeboman udara. Di kejiranan Al-Tufah, sebuah dron Israel melepaskan tembakan ke arah rumah-rumah awam di Jalan Sha'af. Manakala di Al-Zaitoun, dua rakyat Palestin terbunuh dan beberapa lagi cedera berhampiran sekolah Safed yang ketika ini menempatkan pelarian. Serangan turut dilaporkan di sekitar Masjid Al-Joulani, juga di Al-Tufah, menyebabkan dua lagi kematian dan kecederaan kepada orang awam. Menurut laporan rasmi Kementerian Kesihatan Gaza, seramai 39 rakyat Palestin telah syahid dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dua mayat telah dikeluarkan dari runtuhan, dan seramai 62 mangsa lain dilaporkan cedera. Setakat ini, jumlah korban sejak bermulanya konflik pada 7 Oktober 2023 telah meningkat kepada 51,240 syuhada dan 116,931 cedera. Daripada jumlah tersebut, 1,864 syahid dan 4,890 cedera direkodkan hanya dalam tempoh lebih sebulan sejak 18 Mac 2025. Awal pagi tadi, 8 orang awam terbunuh dalam serangan berasingan di seluruh Gaza. Sepasang suami isteri maut apabila khemah mereka dibedil di Al-Mawasi, manakala 5 yang lain terbunuh dalam serangan ke atas sebuah rumah di Al-Zanna, timur Khan Yunis. Seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan dalam serangan sebelumnya di Deir al-Balah. Serangan udara, perobohan kediaman, dan tembakan dari udara oleh dron Israel terus berlaku, khususnya di kawasan Al-Tufah dan Shujaya. Situasi kemanusiaan di Gaza terus merosot saban hari. Serangan demi serangan tidak menunjukkan tanda akan reda. Penderitaan rakyat Palestin semakin parah, sedang masyarakat antarabangsa masih bergelut dengan keengganan untuk bertindak tegas. Kami akan terus melaporkan perkembangan terkini dari Gaza.